Johor Bahru jam bukan sebab orang suka drive. Johor Bahru ni jam sebab kita tak ada pilihan. Jalan jom. Kalau kita drive pada waktu puncak, kelajuan average cuma lebih kurang 25 km sejam. Maknanya, kita bukannya memandu, tapi kita ni merangkak. Nak naik bas, ramai orang cakap bas lambat, penuh dan kena tunggu lama. Kadang pagi-pagi pun dah sesak. Antara kawasan paling teruk, Setulang, Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Bukit Cagar. Semua ni hotspot kesesakan. Kenapa? Sebab ini laluan utama orang ulang-alik ke Singapura. Setiap hari, ramai orang ulang-alik kerja ke Singapura. Bila sampai ke Johor Bahru, tak ada sistem sambungan yang bagus, tak ada bas yang cukup dan tak ada pilihan. Akhirnya, semua naik kereta. Masalahnya, bukan jalan kecil, tapi terlalu banyak kereta dan terlalu sedikit alternatif. Dalam Johor Bahru sendiri, ada lebih kurang 77 lokasi hotspot jam. Bandar makin maju, projek makin banyak, tapi pengangkutan awam masih lemah. Pakar sendiri dah kata, kalau kita tak baiki benda ni, jam akan jadi semakin teruk. Kita keluar awal, balik lambat. Bukannya sebab jauh, tapi sebab sistem tak bantu untuk kita bergerak. Memang ada plan, RTS, sistem baru, tapi sekarang kita masih kena hadap jam setiap hari. Johor Bahru bukan tak cukup jalan, Johor Bahru tak cukup pilihan. Jalan jom, cerita jalan, cerita hidup kita.